Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita pada hari ini. Jom kita selami satu kisah klasik yang memang cukup menarik. Hari ini kita nak bincangkan tentang satu epik pertembungan antara manusia lawan alam semula jadi. Tapi ini bukan sekadar cerita biasa tau. Ini naratif yang penuh dengan drama, emosi yang membuak-buak dan satu pengakhiran yang saya berani jamin anda memang tak akan jangka. Jadi saya sangat teruja nak bawa anda semua menelusuri kisah seorang nelayan dan lawannya yang bersayap ni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, cuba fikir sejenak. Pernah tak anda biarkan rasa kecewa tu menguasai diri pada hari yang betul-betul buruk? Anda mesti tahu kan perasaan tu macam mana bila kita dah buat yang terbaik, dah perah keringat habis-habisan di tempat kerja, tapi hasil dia kosong. Emosi mula ambil alih, kesabaran makin menipis dan tiba-tiba kita mula cari sesiapa saja atau apa saja untuk disalahkan. Konsep psikologi inilah yang jadi nadi utama cerita kita hari ini. Kita mulakan dengan bahagian pertama, tangkapan yang hampa. Cuba anda bayangkan suasana ni macam kita tengah tengok sebuah dokumentari alam semula jadi. Di satu sudut kita ada keindahan laut yang membiru di muka muara. Bayangkan air yang tenang, langit yang cerah dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Memang satu pemandangan yang sangat mendamaikan jiwa. Tapi di sebalik pemandangan yang indah tu, realiti sang nelayan kita ni berbeza sama sekali. Sejak dari awal pagi lagi dia dah bertungkus lumus tebar jala dengan penuh harapan. Dan hasilnya kosong. Tak ada apa-apa langsung. Penat tak payah cakap lah. Dan beban fizikal tu sekarang dah mula bertukar jadi tekanan mental yang sangat berat. Dan betul-betul masa tengah tegang macam ni lah muncul watak antagonis kita, menaul. Secara definisinya, menaul ni adalah seekor burung helang. Tapi dalam konteks cerita kita ni, burung ni seolah-olah dah jadi simbol nasib malang yang suka berlega-lega tepat di atas kepala nelayan kita tadi. Kemana saja nelayan tu mendayung sampan, kat situlah si menaul ni terbang mengekorinya. Cuba letakkan diri anda kat tempat nelayan tu. Anda dah lah penat, jala pula kosong, lepas tu ada pula seekor burung asyik berlega ke atas kepala macam nak mengejek kegagalan anda. Memang sakit hati kan? Jadi, kita masuk ke bahagian kedua, cabaran sang nelayan. Tekanan yang tak henti-henti ni akhirnya buat nelayan kita meletup. Dia mula menjerit, "Hei menaul, kenapa ganggu aku bekerja? Kerana kaulah ikan-ikan semua lari." Nampak tak? Dia dah hilang sabar sepenuhnya. Dia tak fikir dah pasal arus laut ke, suhu air ke atau nasib dia hari itu. Dalam fikiran dia yang tengah berasap tu, burung helang tu lah satu-satunya punca kenapa rezeki dia tertutup. Terang-terangan dia salahkan burung tu 100%. Tapi, kemarahan dia tak terhenti kat setakat menyalahkan je tau. Di sinilah kisah ni mula bertukar jadi sesuatu yang sangat absurd dan tak masuk akal. Nelayan tu tiba-tiba menyambung, "Apa? Kau ingat kau tu hebat sangat ke? Kalau betul hebat, jom kita lawan. Siapa paling laju?" Ya, anda tak salah dengar. Disebabkan ego dan maruah yang tercalar, seorang manusia dewasa pergi cabar seekor burung liar yang bebas terbang kat udara untuk berlumba. Ini memang satu tahap kemarahan yang bukan saja kelakar, tapi cukup epik. Seterusnya, bahagian ketiga, perlumbaan bermula. Apa yang hebatnya, burung menaul tu pun macam faham dan menyahut cabaran tersebut. Laluan perlumbaan diorang ni pun bukan dekat-dekat tau. Titik permulaan bermula betul-betul di muara, kawasan Laut Biru tadi. Lepas tu, diorang kena menyusuri satu laluan air yang panjang dan semestinya memenatkan. Garis penamatnya? Pangkalan jeti di kampung nelayan tu. Pendek kata, ni memang satu ujian ketahanan fizikal dan mental yang sangat-sangat ekstrim. Bayangkan situasi itu sekarang. Di satu sisi, sang nelayan tengah berkayuh dengan sepenuh tenaga guna segala sisa kudrat dan kemarahan yang ada untuk pecut sampan dia ke depan. Di sisi yang satu lagi, sang menaul pun tak kurang hebatnya. Dia mengepakkan sayap sekuat hati, meluru membelah angin menuju ke destinasi. Pertembungan manusia lawan haiwan secara harfiah pada tahap maksimum. Dua-dua pihak memang tunjuk usaha gila-gila punya nak menang. Kita beralih ke bahagian keempat, kemenangan mengejutkan. Ketegangan makin memuncak bila diorang nak sampai di jeti dan keputusannya memang betul-betul luar biasa. Secara ajaibnya, nelayan tu berjaya sampai dulu. Manusia yang dah keletihan tadi tu menang. Dan yang lebih menarik, menaul yang sepatutnya bergelar raja di udara tu jauh tertinggal kat belakang. Lagi pelik, sayap burung tu kaku keras, langsung tak berkepak dah. Mesti ada sesuatu yang jadi pada haiwan gagah ni kat pertengahan jalan tadi. Kemenangan ni dah tentu bagi kepuasan yang teramat sangat pada ego nelayan kita tu. Dia pun apa lagi, gembira sakanlah sambil pelik musuh dia. Apa macam mau nak? Nampak siapa hebat? Kenapa tak berkepak lagi? Nelayan ni memang tengah menikmati momen kemenangan dia yang tak masuk akal ni. Pada dia bukan sahaja menang perlumbaan, tapi dia rasa dia dah berjaya tebus balik maruah dia yang tercalar sepanjang pagi tadi.
Dan akhirnya, bahagian kelima, alasan si menaul. Tapi, cuba kita berhenti dan fikir sekejap. Kenapa sang helang yang gagah perkasa ni, pemangsa nombor 1 di ruang udara, boleh kalah dengan seorang nelayan biasa yang berkayuh sampan? Adakah sebab angin tak menyebelahi dia? Atau ada magic yang berlaku kat muara tu? Ataupun dia penat sangat? Jawapan dia sebenarnya jauh lebih manusiawi dan lebih kelakar dari apa yang kita bayangkan. Rupa-rupanya krem. Ya, kekejangan otot. Ini rasanya plot twist yang paling kita tak jangkakan untuk satu naratif yang dari awal tadi dibina dengan elemen epik yang sangat serius. Dan ini memang jawapan bulat-bulat dari mulut si menaul menurut sumber kisah kita ni. Sayap aku krem. Serius, kelakar dan sangat ironik. Kita mulakan cerita dengan kemarahan membuak-buak manusia terhadap alam semula jadi, pertarungan epik pertahankan maruah, tapi pengakhirannya ditutup dengan satu alasan kecederaan sukan yang biasa sangat kita dengar kat padang bola kampung. Seekor helang dapat krem sayap. Ia buktikan macam mana cerita yang nampak serius boleh terus bertukar jadi komedi dengan hanya satu perkataan mudah. Jadi, sebagai kesimpulan, jom kita renungkan satu persoalan penting. Adakah berbaloi kita bertaruh ego masa tengah marah? Nelayan kita hari ini mungkin dikira bernasib baiklah sebab lawannya cuma seekor burung yang kebetulan sayapnya krem. Tapi dalam kehidupan realiti kita, bila kita biarkan kemarahan tu memandu tindakan kita dan kita pergi cabar benda-benda yang jelas di luar kawalan kita, ia selalu berakhir dengan penyesalan, bukannya kemenangan. Ingat pesanan ni, kalau hari anda rasa berat dan hasil usaha tu macam tak nampak, jangan sampai akal dan kewarasan tu pun ikut sama krem. Okeylah, terima kasih sebab sudi join sesi penerangan kita hari ini. Saya harap cerita ni dapat beri anda sesuatu yang bermanfaat untuk difikirkan dan sekurang-kurangnya mengukir senyuman di wajah anda.